Jujur aku cakap, ya memang aku dah terlanjur dengan Diana. Kali pertama masa dekat rumah adik dia kan, sewaktu aku datang sana, aku rasa aku ni disayangi, dicintai dan diterima oleh orang insan yang bernama Nur Diana binti Ismail. Dan waktu tu aku rasa dia nak ikhlas memberikan segala-galanya yang ada pada diri dia. Dia layan aku baik, dia masakkan untuk aku, dia bawa aku pergi berubat, dia bawa aku pergi makan, bawa pergi aku pergi tengok keindahan alam, pantai dan sebagainya. Aku rasa aku seronok bila aku berada di sana, seolah aku berada di tempat asal aku. Dan bila aku balik ke KL dan beberapa hari kemudian dia nak ambil keputusan untuk bersama dengan aku di KL, bekerja dengan aku daripada pagi. Aku buat aktiviti dengan dia, brisk walk, sarapan, bekerja, pergi sana pergi sini. Aku buat bisnes dengan dia, urut. Aku merancang, mana kata aku merancang untuk hidup dengan dia. Dan di sini juga aku pernah bersama dengan dia kan. Bila aku masuk office dia, aku teringat kenangan aku dengan dia. Tapi aku ingat dia ikhlas lah. Aku ingat dia ikhlas memberikan segala maruah dia, tubuh badan daripada aku untuk aku ni jadi suami dia yang sah. Tapi sebaliknya, dia bagi aku tu sebab sekadar untuk kepuasan dia saja. Mungkin aku ni tak dapat nak bagi kepuasan pada dia sebab aku ni masih dalam proses sembuh kan. Dari segi fizikal aku, dalaman aku memang aku akui aku belum sembuh sepenuhnya. So jadi dia nampak aku ni tak dapat bagi kepuasan pada dia. So dia mula tukar fikiran dan dicarilah lelaki-lelaki yang boleh layan dia, boleh puaskan dia, termasuklah As. So sebab tu aku tengok, aku dapat detect yang dia cari 2-3 orang lelaki. Selepas beberapa hari dia datang sini, dan aku detect juga dia pakai nombor baru, nombor Maxis. Aku tak tahu dia beli bila, tapi 8 dan bulan 6 dia start pakai nombor tu secara diam-diam. Dan selepas itu juga aku dapat tahu dia mesej dengan As. Aku tak kenal sebenarnya As ni siapa. Aku tahu dia kawan lah kan, dan aku tak tahu lebih apa ni dia punya hubungan sebelum ni. Dan bila aku dapat mesej kat Nuri, dapat cakap kat Nuri, dia kata As ni adalah ex boyfriend dia. Dia orang hampir kahwin, dah jumpa Wali, dah jumpa kat Nuri kan. So aku tak percayalah kan, macam aku, dia nak tak pernah cerita kat aku yang As ni pernah pergi jumpa wali dia kan, untuk berkahwin, untuk menikah. Dan As pun dah prepare semua borang-borang nikah. Cuma waktu tu si dia cerai As je, tak cerita lagi bila As cerita kat aku. So bila aku kenal As, lepas tu bila aku dapat kontak As, aku banyak bertanya dengan As pasal Diana. Oh, baru aku tahu yang sebelum ni dia pernah couple dengan Amir. Dan As pun bagi tahu ada beberapa orang lelaki yang Diana pernah bersama sebelum ni. Termasuklah aku tak tahulah, ni As yang cerita. Yang As dapat tahu yang Diana bawa balik lelaki kat rumah dia. Dan waktu As ambil Diana dekat Balai Polis Dawangi, As ada syak Diana ada check in hotel sehari sebelum tu, yang menyebabkan handphone dan dia hilang. Aku tak pasti, tapi itu yang As cerita pada aku. Dan lepas itulah aku tanya As kenapa tak jadi kahwin. Sebab As cakap ini keputusan Diana sendiri, dia yang tak nak kahwin dengan As. So aku fikir bila Diana cari As balik waktu dia dengan aku memang marah pada awalnya. Sebab aku curiga lah, aku yang bawa kau datang KL bekerja dengan aku, untuk bina kehidupan dengan aku, buat bisnes kan. Aku nak ajak kau sama-sama buat baik kat sini, walaupun kita dah ada perasaan sayang, cinta kan. Aku nak ajak kau sama-sama, apa yang aku buat kat sini, aku nak ajak Diana buat benda sama-sama kebaikan. Tapi malangnya dia dah ubah fikiran bila mana dia bermesej dengan As. Kat situ aku dah nampak dah perubahan dia.
Dia tak mesra, dia dah ubah lah. Bila aku mesej dia malam-malam, aku cakap aku rindu dia, dia gelakkan aku. Dia kata, tadi baru jumpa. Aku ni kalau boleh hari-hari aku nak jumpa dia, daripada pagi sampai malam. Tapi dia pun tak ada perasaan. Mungkin dia dah buat pilihan dia sendiri selepas daripada itu kan. So aku ambil keputusan, aku cakap dengan As, aku tarik diri. Diana pun dah anggap aku sebagai kawan. Aku pun tak boleh nak terima. Walaupun Diana cakap dengan aku, cakap dengan anak aku hari tu, kata Mama dah cakap dengan ayah tu baik-baik. Mama anggap ayah tu sebagai kawan yang Mama tak boleh terima ikhlas hati. Mama Mama tak boleh terima ayah tu sebagai suami Mama. Anak aku dengar dia menangis kan. Bila Diana cakap dia anggap aku sebagai kawan dan tak boleh terima aku sebagai suami dia. Sedangkan harapan tinggi anak aku, yang bila anak aku nampak aku ni dah mesra, dah anggap Diana ni macam lebih daripada seorang kawan, so anak aku rasa macam terkilan lah. So anak aku pun terus block dia. Waktu tu aku dekat Taiping. Aku berterus terang dengan anak aku supaya anak aku ni tak tertipu dengan aku dan Diana. So aku cakap dengan As, aku lepaskan Diana dan kau take over lah balik. Dan sejak pada tu aku suruh As unblock Aku yang suruh As unblock Diana. Aku yang suruh As forward lagu dan poster yang aku buat untuk Diana. Dan sejak pada tu aku terus block As. Lepas aku block As tu lah aku mengalami tekanan yang amat sangat. Tiba-tiba aku rasa macam ada benda nak hasut aku untuk aku bunuh diri. Dan ketika tu lah, di sinilah nasib baik Datuk sempat datang, bawa aku pergi hospital naik ambulan. Tangan aku darah-darah dengan pisau. Ketika tu aku hampir nak tikam diri aku kan. So aku diselamatkan, aku berada di hospital selama 3 hari. Dan minggu lepas punya cerita, hari Khamis aku unblock As balik kan. Aku unblock As balik, just aku nak tanya khabar je. Sebab ada benda yang aku nak sampaikan pada As. Tapi waktu tu As ada masalah, ada isu. So aku simpati dengan apa yang berlaku pada dia dan aku cuba nak bantu. Dan Alhamdulillah Jumaat pagi aku dapat bagi sedikit sumbangan untuk dia. Dan lepas tu baru dia bagi nombor baru Diana pada aku. Sedangkan aku dah ada nombor tu As, aku dah ada nombor Diana tu, nombor U-Mobile tu. Dan kau bagi dengan aku. Aku sebenarnya memang minta nombor tu. Aku tak minta Aku tak minta nombor tu sebab aku ada nombor Diana yang dia buat baru. Nombor Red One, nombor U-Mobile, nombor Maxis. Hampir 5-6 nombor baru yang dipakai, yang aku ada. So termasuklah nombor U-Mobile yang baru yang kau bagi tu. So bila ada berlaku sikit salah faham antara kau dengan aku 2 hari ni, so aku anggap kesimpulan je lah. Aku nak pendekkan cerita lah supaya video ni tak panjang. Aku akan simpan video ni supaya menjadi saksi kepada diri aku sendiri dan kau, yang mana aku ambil iktibar, hikmah, dan mungkin ini takdir kau juga yang aku rasa Diana ni adalah jodoh kau kan. Aku dah cuba pujuk kau hari Khamis, hari Jumaat tu. Aku nak kau balik pada Diana. Kau turunkan ego kau, kau ikhlaskan diri kau untuk terima Diana balik. Sebab kau lah ada orang yang paling layak untuk terima Diana. Walaupun aku dah bagi semua bukti-bukti yang ada pada kau tentang Diana, itu bukan bermakna untuk kau block hati kau untuk terima Diana. Okey, itu sebagai ujian kau, keikhlasan kau untuk terima Diana semula. Aku bukan nak burukkan Diana, bukan aku nak aibkan Diana. Ini sebagai panduan untuk kau ikhlaskan diri kau untuk terima Diana. Aku tahu Diana dah berubah. Dengan apa yang terjadi, apa yang dah berlaku,
Aku tahu Diana dah berubah. Aku harap sangat dengan apa yang dah berlaku ni, Diana bertaubat, Diana insaf dan dia mulakan hidup baru, buka buku baru untuk dia bina hidup balik, bina hidup dia semula, dan dia betul-betul berubah dan dia kembali balik pada anak dia. Okay? Itu tanggungjawab dia. Dia ada 3 orang anak. Macam kau ada 2 orang, aku ada seorang. So aku dengan anak aku sekarang, aku ambil tanggungjawab ni sebagai amanah yang Allah bagi. So aku tahu kau marahkan Diana, kau masih tak boleh terima apa yang dia buat. Setahun kau tunggu dia, dan inilah masanya rentetan yang berlaku dalam hidup dia sepanjang dia dengan aku. Selepas aku putus dengan dia, selepas dia balik kampung, aku dah nampak yang Allah tu maha baik. Allah tu nak bagi dia hidayah, Allah nak bagi dia teladan untuk dia terus jadi lebih baik. Dan aku bukan Tuhan aku bukan Tuhan. Mungkin kau tengok video ni, mungkin kau Allahumma salli Muhammad, kau rasa aku ni tak patut cakap macam ni, tapi aku terpaksa jujur. Mungkin benda ni sakit sekarang, tapi inilah orang kata benda yang pahit sekarang, benda yang sakit sekarang adalah ubat di masa yang akan datang. Kalau aku tak jujur, kalau aku tak bagi tahu benda ni, mungkin benda ni tak ada kesedaran untuk aku, untuk kau dan untuk Diana dan untuk sesiapa yang berkaitan dengan aku. Aku betul-betul insaf, aku betul-betul taubat dengan apa yang berlaku. Aku anggap ini ujian bagi aku untuk aku jadi lebih baik, untuk aku move on, untuk aku melihat orang yang aku sayang berubah menjadi lebih baik. Okay, aku minta maaf kalau Diana rasa aku ni tak macam bekas suami dia dulu yang simpan aib dia. Kalau aku tak jadi macam ni, aku rasa Diana akan berterusan sikap dia melayan lelaki lain. Macam mana lelaki dia buat dulu, dia senyap, mungkin nak jaga aib Diana. Mungkin Diana tak tahu yang lelaki dia ni lelaki yang baik, yang jaga aib, walaupun lelaki ni dulu, arwah lelaki ni dulu tak memenuhi cita rasa Diana. Mungkin yelah, aku tak tahu apa kekurangan suami dia yang menyebabkan Diana lari. Dan aku tahulah sebab musabab kenapa Diana lari. Bukan masalah suami, bukan masalah rumah tangga, masalah diri dia sendiri. Sama juga apa yang dia buat kat aku dan lelaki-lelaki lain. So aku harap dengan pengalaman ni, dengan ujian ni, Diana tak buat lagi lah benda-benda yang tak sepatutnya dia buat dekat lelaki-lelaki kat luar sana. Aku harap akulah lelaki yang terakhir yang bukan suami dia atau bukan yang sepatutnya dia sentuh. Dan aku tak nak lagi dah aku dengar dia ada hubungan dengan lelaki ni, hubungan lelaki tu. Dan aku harap kau lah lelaki yang terakhir yang dia akan bersama dengan kau sebagai suami isteri. Aku mohon sangat aku minta maaf banyak-banyak kalau kau rasa video ni tak sesuai untuk kau. Kau delete lah, kau block lah aku. Aku tak kisah, aku rasa matlamat aku dah tercapai. Aku harap, aku doakan semoga Allah ampunkan dosa kita semua. Allah satukan kau dengan Diana sebagai pasangan suami isteri. Aku berharap sangat kau dapat jadi suami Diana dan Diana dapat jadi isteri kau yang baik. Aku nak tengok korang bahagia. Aku nak tengok anak-anak Diana bahagia bersama kau dan anak-anak kau juga bahagia dengan Diana. Kita ni boleh berubah. Manusia boleh berubah kalau dia nak berubah. Dan aku minta sangat Diana, aku minta maaf kat Diana kalau apa yang aku buat selama ni memalukan dia, mengaibkan dia. Tapi niat aku satu, aku nak tengok Diana berubah dan aku nak tengok Diana tak layan lagi lelaki-lelaki lain kat luar sana. Aku nak Diana jadi isteri yang baik, isteri yang solehah, isteri yang tak nusyus pada lelaki, nusyus pada suami dia, tak berlayan, tak mesej,
lelaki-lelaki lain tanpa tujuan yang penting. Okay, aku harap Diana terus kuatkan diri dia, jaga solat, baca Quran, faham Al-Quran, Allahumma salli Muhammad, banyakkan selawat, jaga anak-anak dan jaga suami tu. Kalau suami kau Diana, aku harap kau tolong jaga suami kau dengan baik. Walau macam mana kekurangan suami kau pun, kau tak ada hak untuk bersifat ataupun kau tak ada hak untuk derhaka pada suami kau. Melainkan suami kau tu ajar benda-benda yang bukan-bukan, benda yang melanggar di ajaran Islam. So aku minta maaf banyak-banyak pada yang menonton. Aku harap benda ni menjadikan pengajaran pada diri aku, iktibar pada diri aku dan orang di sekeliling aku. Aku minta sangat Allah ampunkan dosa aku, Allah terima taubat aku, Allah terima segala amalan-amalan baik aku, dan aku sayangkan semua yang berada, yang pernah aku sayang, sebab korang pernah hadir dalam hidup aku, bantu aku, terutamanya Diana, Suhailah yang membantu aku untuk aku sembuh. Aku ingat benda tu lah, aku ingat benda ni sebagai aku menghargai dan aku kenang, dan aku doakan semoga korang semua dalam rahmat Allah SWT, dalam keampunan Allah SWT, semoga korang diberikan rezeki yang luas, rezeki yang halal, rezeki yang berkat, rezeki yang melimpah ruah, rezeki yang banyak seperti air Zam-Zam yang mengalir. Aku Muhammad Mizi Binding mohon maaf kepada Nur Diana binti Ismail, Nur Suhailah binti Ismail, Nur Marina binti Ismail dan seluruh adik-beradiknya, kepada anak-anak Nur Diana, Mira, Amirul, Ihsan. Aku minta maaf kerana mengaibkan mama, mengaibkan korang sebagai anak dia. Aku harap korang dapatlah ubah kehidupan korang jadi lebih baik dengan mama, dengan mungkin Uncle Az sebagai bapa tiri korang, dan Uncle nak kita semua sama-sama masuk syurga. Kita sama-sama dalam dalam kebaikan Allah. Allah redha dengan apa yang kita buat, Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, dan anggaplah ini sebagai ujian hidup kita di muka bumi ini, untuk kita kembali pada Allah, kita kembali zikir pada Allah, ingat Allah, ingat Rasul, selawat, dan apa yang aku sampaikan dalam video ni adalah daripada hati aku sendiri. Yang aku nak tengok Diana berubah jadi lebih baik, Diana berubah jadi isteri yang baik, anak yang baik, ibu yang baik kepada anak-anak dia. InsyaAllah, doakan aku. Aku harap benda ni akan berakhir dan benda ni akan menjadi lebih baik. Aku mohon kau terimalah Diana sebagai isteri kau yang sah. Aku harap sangat tolong. Kau lelaki yang baik, kau lelaki yang ikhlas, kau lelaki yang sabar, dan insyaAllah ada rezeki untuk kau nanti bila kau kahwin dengan Diana. Aku percaya aku harap kau dapat tunaikanlah permintaan aku sebagai seorang yang nak tengok Diana berubah jadi lebih baik, sebab kau je yang layak untuk bersama dengan Diana. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.